Korang nak cari satu MPV yang macam Estima. Maksudnya Estima ni dah tak production lagi. Dah tak masuk Malaysia lagi dah untuk recon. Kau nak MPV yang boleh duduk 7 orang dengan selesa ataupun 8 orang. Tapi kau tak nak kereta yang kotak macam Alphard ataupun State Wagon. So, apa alternatif yang korang ada? Saya introduce Honda Odyssey Absolute Facelift. Okey, ini adalah facelift kedua untuk RC1 ni. Kau nampak depan dia lebih smart lah. Nampak lebih premium, nampak lebih sporty, di mana dia punya headlamp lebih lebar. Lepas tu dia punya grill pun lebih luas. Dengan kemasan titanium chrome ni, memang nampak handsome lah. Okey, so boleh nampak ni lampu depan dia full LED. Full LED, tak macam dulu. Lepas tu kita lihat side profile dia masih lagi mengekalkan bentuk sebuah Odyssey RC1. Datang dengan rim 18 inci. Tu side mirror dia ada signal punya indicator kat sini. Nampak profile dia masih pakai lagi sliding door. Kita tengok bahagian belakang pula. Okey, lampu belakang dia ni dah macam ala-ala Honda Accord, betul tak? Pun belakang dia ada lining chrome, titanium chrome juga, sangat handsome. Dia punya body dia masih lagi rendah. Kalau tanya dengan saya punya tinggi 164. Nampak? Saya tinggi sikit daripada dia. So, kalau katanya dia memang pemanduan dia akan macam kereta lah. Sebab dia rendah. Dia tak macam Alphard, dia tak macam State Wagon dan dia sebenarnya lebih rendah daripada Estima. Jom kita tengok pula bahagian dalaman dia. Untuk bahagian driver, okey, dia datang dengan seat color gelap. Ini spec absolute So dia punya seat ni datang dengan half leather, tengah ni fabric, ada armrest. Lepas tu datang dengan Honda punya sensing, ada pre-crash, ada lane assist, ada traction control, lepas tu ada switch power door, so kau boleh guna on off kalau kata untuk safety lah, anak nak main ke apa ke. Tapi ni ada macam kemasan kayu yang bukan original lah, tapi nampak lebih premium, nampak eksklusif dan selesa, semua soft touch kat sini, so kau boleh letak dengan selesa. Jom kita masuk dalam. Okey, untuk dia punya meter ni, dia menggunakan half analog dan half digital lah. So kita try on. Kita tengok situ. Kan. So sebelah sini masih lagi pakai analog dan sini pakai digital, tapi kalau sekali tengok seolah-olah macam dia sekali lah. Right. Tengah ni dia menggunakan satu infotainment yang ada function untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi kena pakai kabel. So kau kena connect dekat sini. Okey. Dia punya aircon control macam touch screen saja, macam touch saja, dia tak ada button fizikal. Kalau dekat steering ada physical button. Lepas tu kalau bab kompartmen, kereta ni memang menang lah. So kat sini, kat tengah ni kau boleh tengok ada kompartmen, kau tekan sini untuk keluarkan dia. Dia jadi macam satu small table kat sini. Ni dia punya kunci dia. Tak ada power boot sebab ini bukan spec EX. Okay, sini ada pula cup holder. Lepas tu kat sini ada lagi kompartmen. Kita tekan kat sini, dia akan terbuka. Ada tempat letak barang lah. Ini ada lampu lagi. Dan sini ada glove box. Memang tempat barang memang champion lah. Sini pun ada cup holder juga dekat driver. So air korang boleh kekal sejuk. Untuk masuk ataupun akses dekat second row ni, dia pakai sliding door. Dan untuk RC1 facelift ni, dia dah datang dengan satu macam sensor. So korang boleh slide tangan korang dan dia akan terbuka. Tapi kadang-kadang susah juga saya nak guna. Mungkin saya tak pandai kot. So korang just letak kat sini, nanti lampu tu akan panjang, korang slide. Buat tadi. Saya sendiri, slide. So dia akan terbuka. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Kalau tanya saya lebih prefer yang hulur kaki tu lah. Dan kalau tengok dekat sini, dia punya lantai rendah macam kereta. So sangat senang untuk korang akses, ataupun orang-orang yang lebih tua, ataupun yang kaki sakit ke apa, lutut ke, sangat senang untuk korang akses keluar masuk sebab lantai dia sangat rendah macam kereta. Dan ini versi 7 seater, di mana Honda Absolute EX ni ataupun Honda Absolute biasa ni, dia datang dengan 7 seater ataupun 8 seater. So ini versi 8 seater. Belakang pun sama, seat dia ada half leather dan ada beberapa adjustment kat sini. Sini kau boleh incline dia punya tempat sandar tu. Sini
untuk korang boleh rapatkan seat ni ke tengah, jadi dia bercantum antara dua seat, dan dekat sini boleh ke depan dan ke belakang, dan dekat sini juga ada footrest mana korang boleh tekan sini, dia akan keluar tempat letak kaki. Kalau perjalanan jauh, rasa macam duduk dekat dalam kapal terbang lah. Okey, jom kita masuk dan tengok macam mana duduk dekat bahagian second row ni. So memang sangat luas lah. Okey, seat position depan saya ni saya letak dekat saya punya position 164 cm saya punya tinggi. Kalau tengah ni ada ruang kosong, ni kalau kata kau nak letak lagi barang kat tengah pun boleh. So, kat tengah ni pun ada ruang. Kalau kata nak rapatkan seat ni pun boleh, macam saya tunjuk tadi. So banyak configuration yang kau boleh buat. Headrest ni pun macam ada Mickey Mouse sikit. So kepala kau selesa lah, kalau jalan jauh boleh sandar, kaki boleh rest. So walaupun kereta ni nampak macam rendah, tapi bila kau masuk dalam ni, sebenarnya dia lapang tau. Agak unik lah design dia. Honda kalau buat design dalaman yang praktikal ni, memang dia ni terkenal lah, macam Honda Freed dan sebagainya. Nampak kat luar kecil, tapi dalaman dia luas. Tengok luar, tengah ni boleh jalan. So kita boleh pergi ke third row, kita pergi ke third row. Macam sekarang ni, seat ni dia tak rapat, jadi kau boleh pergi ke belakang terus lah. Ni bahagian tengah belakang dia, third row. Boleh duduk 3 orang dengan selesa. Walaupun dewasa macam saya, tinggi 164 cm, saya duduk belakang ni sangat selesa tau sebenarnya. Kita tengok leg room kaki saya, masih ada lagi macam 2 penumbuk lah. So seat ni boleh ke depan ke belakang. Seat tengah ni boleh ke depan ke belakang. Di tepi ni ada armrest. Ni lembut. So kau boleh letak tangan dengan selesa. Ada juga soket 12 volt. Cumanya korang kena pakai adapter lah kau nak pakai USB. Dia tak ada USB port kat belakang, tapi sangat selesa. Dan juga aircon. Untuk Absolute ni korang boleh adjust dia punya blower dekat bahagian belakang. Kalau spec EX, dia lebih banyak function lah. Dia boleh jadi dual zone. Dia boleh test juga temperature. So daripada segi keselamatan pula, kereta ni datang dengan Honda Sensing dan datang dengan airbag, termasuk curtain. Kat sini kau boleh nampak ada side curtain. Memang dari segi safety memang terbaik jugalah kereta ni. So belakang ni boleh duduk 3 orang yang selesa. Dia ada dia punya headrest dia, air manager kau naikkan. So kau boleh duduk selesa lah. Kalau kau nak lipat seat ni, dan kau kena turunkan headrest ni. Untuk spek Absolute ni, dia tak ada power boot. So kena buka manual lah kat sini. Dekat belakang ni, bila seat ni tegak ke atas, kau ada satu ruang penyimpanan barang yang sangat besar kat belakang ni. So kau boleh simpan barang lah, luggage dan sebagainya. Untuk kereta ni dia tak ada spare, so kena pakai repair kit. Untuk turunkan seat ni, korang kena turunkan semua tempat sandar ni, tiga-tiga. Dan selepas itu, korang kena tarik dia dan pusingkan kendi belakang. Macam tu. Dia agak lain dengan set wagon. Kalau set wagon, dia tarik, dia terus masuk. Tapi ni dia kena terbalikkan. Dan dia ada satu ruang simpanan yang luas lah kat belakang ni. Bila seat dah turun, kau dapat satu flat kat belakang. Dan seat tengah tu, kau nak barang lebih luas, kau kena kedepankan lagi. Tak ada masalah. Dan seat ni, untuk yang seat kedua-dua ni, kau boleh rapatkan tau. Kalau kita nak duduk rapat lah. Kalau kita nak buat macam ni, lebih baik penumpang kat belakang ni boleh jalan ke depan untuk keluar. Kalau katanya seat ni rapat, penumpang belakang boleh keluar juga, tapi dia kena turunkan seat ni, dia akan keluar ikut tepi ni. Kalau perasan, dia punya tempat belakang ni dia flat je. Daripada belakang sampai ke depan, lantai dia flat. Dia tak ada macam bonggol-bonggol lah. So kalau kata kau nak letak barang yang panjang pun boleh, kau just slide ikut tengah ni, pergi IKEA ke kan, kau boleh masuk barang straight sampai depan. Praktikal kan? Okey, untuk enjin, dia datang enjin 2.4 K24W dengan transmission CVT. So cukup power dia untuk bawa korang satu family dengan selesa dan selamat insya-Allah, dan minyak yang menjimatkan. So pada korang yang masih lagi tercari-cari sebuah MPV tapi korang tak nak nampak macam seorang driver van, dan juga STMA dah tak ada, so kau boleh consider Honda Odyssey Absolute ni lah. Datang dengan safety features yang menarik, 7 ke 8 orang duduk dengan selesa, tapi driving macam kereta, handling macam kereta, selesa pun macam kereta juga. Kau boleh consider model ni. Okay, so jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak sebab support saya. Kita akan jumpa video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.